yang meninggalkan para pewaris Ahlul Bait dia, anda pilih pemimpin lain, Allah murka. Dan itulah jalan, bukan jalan yang sesat. Anda telah tersesat jauh, sebab tu Al-Mahdi sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Okey, hari ni tak ada apa yang nak dibincangkan, kan? Untuk anda yang sedang mencari kebenaran, anda boleh pergi lawati YouTube channel The Mahdi Has Appeared, channel Al-Qaim kat sana. Kalau daripada Malaysia tak boleh masuk, kan, anda tukar setting dekat setting YouTube anda tu, selain daripada region daripada Malaysia, selain Malaysia, InsyaAllah boleh masuk. Biasalah, kan, bila sesuatu ada kuasa, kan, kita diblok oleh MC, kan, untuk supaya orang Malaysia tak boleh tengok lah. So kalau siapa yang nak jadi luar biasa, nak jadi orang-orang yang mencari kebenaran, kan, tuan-tuan boleh, kan, tukar region, masuk kat sana. Banyak link-link kami yang telah diblok, InsyaAllah tak apa, kan. Dan mengikut ajaran sesat, kan, dia kata ajaran sesat, kan? Ajaran sesat yang ditakuti oleh para tirani dan tagut. Satu ajaran yang digeruni, kan. Banyak juga anda pernah tengok ajaran sesat yang lain, Ayah Pin ke, Mirai Abraham ke, Sihak ke, kan. Sekali mereka gempak, tangkap, kan. Lepas tu senyap. Macam The Ahmadi Religion of Peace and Light, kan. Mereka tak berani usik. Bila usik, mereka akan jadi lagi pening. Sebab ini kebenaran yang dibawakan oleh Imam Al-Mahdi. Dia Allah tolong. Kata kat sini senanglah, Allah tolong. Dari pelbagai kebijaksanaan Allah tu, Allah tolong, kan. Abah Sadiq ni, di seluruh dunia macam-macam orang buat untuk para pengikut dia, kan. Para Ansar Al-Qaim ni, para sahabat Al-Qaim ni di seluruh dunia dah ada. Untuk orang-orang yang baru join, orang-orang yang baru nampak channel YouTube apa semua ni, Ansar Al-Qaim ni di seluruh dunia dah ada. Anda boleh cek dalam satu lagi channel YouTube, The Ahmadi Religion of Peace and Light. Kat sana berita-berita, tentang apa yang misi dan vision Al-Mahdi. Kat sana banyak lah. Satu channel YouTube lagi. Sama juga, kalau tak boleh masuk setting, tukar region selain Malaysia. Macam channel The Mahdi Has Appeared tu, Abah As-Sadiq dia tumpu pada ilmu-ilmu, pada pertanyaan, pada soalan, pada rahsia-rahsia 27 huruf tu. Bila anda dengar ilmu-ilmu di sana, anda memang tak pernah dengar. Dia bukan satu benda yang khayalan, tapi ni utusan Allah datang dengan dalil, dengan bukti, kan. Kami, kan, sahabat Al-Qaim datang dengan bukti, dengan dalil. Setakat cakap, kan, datang orang sesat komen. Macam tu ya, kan. Yang sesat tu, kalau ikut hadis, kan, ayat Quran, contoh dia surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang sebelum kami, bukan yang jalan yang kau mukai, dan bukan jalan yang sesat. Lepas tu ada ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, tidak ada pilihan lain.
Kalau ambil selain pada Allah dan Rasul menetapkannya, maka semuanya di dalam kesesatan. Ini 2 ayat Quran yang saya baca tentang sesat. Dan ada 2 hadis yang kita akan jumpa hadis sahih tentang sesat. Ini Nabi pula kata. Kan? Berpegang teguhlah kepada 2 sakalain. Kan? 2 pusaka berat yang aku tinggalkan. Al-Quran, bukan Al-Quran, Kitabullah wa itrah ahlul bait. Mereka tidak akan pernah berpisah. Kembar. Kan? Kitabullah dengan ahlul bait ni satu. Kan? Sentiasa akan seiring. Lepas Nabi wafat ni, dia tak akan pernah berpisah. Kan? Sehingga bertemu aku di Al-Haud. Berpegang teguhlah kalian kepada keduanya, agar tidak tersesat. So, kalau anda ambil Al-Quran, ambil Kitabullah saja, tinggalkan Ahlul Bait pun sesat. Ambil Ahlul Bait saja, tinggal Kitabullah pun sesat. Ni Ahlul Bait pun tafsiran lain pula. Tapi ini satu sesat, perkataan sesat tu. Nabi kata, tak pegang pada 2 ni sesat. Kitabullah dengan itrah Ahlul Bait. Dan dalam peristiwa hari Khamis, tragedi hari Khamis, dan kitab Sahih Bukhari dan Muslim, 4 hari sebelum Nabi wafat, dia menyokong ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tu, kan, apabila datang tanda-tanda kematian, diwajibkan menulis wasiat. Kan, orang Islam tu diwajibkan menulis wasiat. So, apabila Nabi gering, Nabi sakit, kan, 4 hari lagi sebelum dia wafat tu, dia minta pena dan kertas untuk dituliskan agar umat aku tidak tersesat. So lepas tu dalam hadis tu Umar kata, cukup kita ada Kitabullah. Ada orang yang menghalang Nabi nak tulis sesuatu agar umat tidak tersesat. Kan? Lepas tu para sahabat dia jadi ada 2 puak kat sana. Satu yang minta ambil pen, ambil kertas, ambil Nabi nak ni. Ada kata tak payah. Kan? Ikut Umar. Kata Nabi sedang gering tu. Nampak? So ada puak. Kalau anda pada masa tu ada di sana, anda salah seorang sahabat Nabi, anda nak jadi yang mana? Nak yang Nabi nak suruh Nabi tuliskan sesuatu agar umat tidak tersesat, atau yang cukuplah kita ada Kitabullah? Kan? So perkataan tersesat tu saya nak highlight. Dan anda fikir-fikirkan kalau anda ada pada masa tu. So dalam Nabi nak menuliskan sesuatu agar umat dia tidak tersesat. Perkataan ni sama dengan ayat Quran yang saya baca tadi. Kan? 2 ayat Quran tadi, Nabi dah tetapkan dalam tulisan dia. Kan? Kitabullah wa itrah ahlul baitku. Lepas tu, apabila datang tanda-tanda kematian tu, wajib berwasiat. Nabi nak tulis wasiat. Wasiat apa? Wasiat tentang nama-nama siapa yang akan bakal pemimpin selepas dia. Kan? Sebab tu kita temuin dalam wasiat Rasulullah yang kami bawa, agama Ahmadi bawa ni, ada 12 imam dan 12 mahdi, ada nama-nama dia. Ada 12 nama imam dan 3 mahdi pertama. Abdullah, Ahmad dan Al-Mahdi. Nama-nama tu yang Umar halang. Kan? Umar halang. Sebab sebelum tu, kalau ada orang kata Nabi tinggalkan khutbah terakhir. Khutbah terakhir tu tak ada pun. Tak ada pun sumber. Tak ada pun hadis. Tuan-tuan tolong bawakan khutbah terakhir tu. Itu khutbah, itu ucapan. Macam Nabi 3 bulan pada haji wida, haji terakhir Nabi buat 3 bulan sebelum Nabi wafat. Di satu tempat yang bernama Ghadir Qum. Itu Nabi habaq ya. Di depan para sahabat apa semua, Nabi angkat tangan Ali, barang siapa menganggap aku wali kalian, Ali adalah wali kalian selepas aku. So Nabi umum saja. Dia tak dokumen. Sebab apa? Sebab dia tak sakit lagi pada masa tu. Ayat Quran kata, apabila datang tanda-tanda kematian. So 4 hadis tragedi hari Khamis ni betul-betul ngam ayat Quran yang 180. Ayat Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah ayat 180 tu ngam-ngam. Dan Nabi wafat hari Isnin. Dan Nabi menulis wasiat tersebut. Dan wasiat tersebut telah dilenyapkan dalam golongan ahli sunnah. Anda tak akan tengok wasiat tu.
Sebab peredaran masa berlaku. Tuan-tuan tengok selepas Nabi wafat hari Isnin macam mana Umar dan Abu Bakar cepat-cepat kelang kabut pergi lantik Abu Bakar jadi khalifah. Kan? Sedangkan jasad Nabi masih ada di rumah dia, para Imam Ali dan keluarga dia masih menguruskan. Sana cepat-cepat dah, malam hari 4 hari sebelum tu dia halang lah. Lepas tu kelang kabut pula. Ini bukan riwayat Syiah. Ini riwayat dalam ahli sunnah sendiri. Tapi ustaz-ustaz telah putar belikkan, kata ini untuk kemaslahatan umat. Kena cepat-cepat lantik. Pirah. Itu anda punya andaian. Anda punya dalil-dalil yang nak menolak bahawa Allah dan Rasulnya ada melantik kepimpinan selepas Nabi. So anda menjadi lidah-lidah iblis yang telah menyesatkan umat. Anda adalah Dajjal. Siapa yang setuju yang Nabi tak tinggalkan wasiat, memang Dajjal. Quran ada, hadis ada, kami bawa bukti yang anda pegang. Anda adalah ahli-ahli kitab yang memutar belitkan kata-kata Allah dan Rasulnya. Anda yang tersesat sebab tak berpegang pada dua perkara ni. Anda hanya berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabinya. Kan? Itu kata-kata Malik. Saya tak perlu ulang lagi. Dalam kitab Al-Muwatta tu. So siapa yang sesat sekarang? Dan anda sekadar datang komen dekat ruangan komen kami mana-mana yang kami paparkan tentang Abdullah Hasyim Abu-As-Sadiq yang nama dia adalah wasiat, anda datang sesat. Itu saja ilmu yang anda ada. Kan? So saya bawa selama berapa minit ni, dah 10 minit 11 minit nak menunjukkan dalil siapa yang sesat. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Anda duk baca ihdinas siratal mustaqim. Hari ni 5 kali 10 kali sehari duk baca Fatihah tu. Kan? Jalan orang-orang sebelum kami. Kan? Jalan apa? Seorang sebelum kami, iaitu jalan orang yang mengikut Khalifah Adam dan semua utusan Tuhan yang Allah dan Rasul dia lantik. Itu jalan orang-orang. Itulah sunnah Allah yang tak berubah sampai Nabi Muhammad. Dan selepas tu anda tak ikut jalan tu lagi. Anda ikut jalan orang mengundi memilih Abu Bakar, memilih Syafi'i, memilih mufti-mufti sekarang ni. Itu bukan Allah dan Rasulnya pilih. So, itu jalan yang Allah murkai. Allah marah. Iblis dia tak pilih jalan lain. Dia menolak Khalifah Allah Adam. Dia tak pilih pemimpin lain. Tapi anda, Allah murka. Sebab pilih pemimpin lain selain daripada para pemimpin yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, terutamanya Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan para pewaris Ahlul Bait dia. Anda pilih pemimpin lain, Allah murka. Dan itulah jalan, bukan jalan yang sesat. Anda telah tersesat jauh. Sebab tu Al-Mahdi sudah muncul. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masjid besar-besar indah, tapi tak ada hidayah di dalam dia. Walaupun ustaz-ustaz semua, kan, Velfire punya ustaz duk pergi balik bagi ceramah, ambil 5,000, 6,000 satu ceramah. Kan, ambil 100 pun ada, 150 pun ada, tapi tak ada hidayah. Kan, dalam hadis Baihaqi tu cakap, kan, ulama'nya adalah sejahat-jahat makhluk di bawah naungan langit. Bayangkan. Kat situ Nabi tak kata pelacur tu jahat. Nabi tak kata perompak tu jahat. Nabi tak kata pembunuh tu jahat. Nabi kata ulama' adalah sejahat makhluk. Kenapa? Daripada fatwa mereka ni lah. Fatwa hampa lah, wahai ulama'-ulama' yang mengaku yang menyebabkan peperangan berlaku di sana sini. Anda yang membolehkan, yang mengatakan boleh sistem demokrasi, boleh undi untuk kemaslahatan umat pada zaman sekarang, walaupun tak ada dalil dalam Al-Quran, dalam hadis yang Nabi suruh, Allah suruh mengundi, tapi anda kias. Dengan kias anda, dengan serban anda, dengan janggut anda, itulah yang telah membunuh, yang membuat kerosakan di bumi ini. Sebab tu anda digelar sejahat-jahat makhluk. Dari anda fitnah datang, kepada anda fitnah kembali. Anda adalah Dajjal yang memfitnah Nabi Muhammad dan Allah dan Rasulnya. Anda mengatakan itu haram, itu halal. Sedangkan siapa anda? Bila Allah melantik anda menjadi wakilnya?
So anda adalah Dajjal. Sekarang fitnah itu kembali kepada anda. Kami bersama Al-Khaim Abu As-Sadiq alaihi salam sedang membongkar semua kepalsuan para ulama yang telah 1400 tahun telah memaharajalela bersama iblis. Bapa anda, Abalis, bapa tanah itu, kami sedang membongkar segala kepalsuan sebab anda telah memfitnah Muhammad dan keluarga Muhammad. InsyaAllah semoga terjawab siapa yang nak tahu ilmu sesat. So ini ilmu sesat yang saya belajar. Terima kasih.